daripada kanser ke contohnya. Jadi bila kita buat scan ni, nampak tak? Yes, ini daripada scan TVS. Okey, saya tutup lampu sikit jadi supaya korang boleh nampak jelas So kita buat scan ni sebab dia datang dengan sakit perut sahaja korang. Sakit perut dia, sakit perut datang on off. Tapi dia dah pergi ke hospital, dia dah pergi kecemasan. Cuma doktor kata tak ada apa. Dia pun datang lagi sekali sebab dia sakit perut, dia tak okey. Jadi bila kita buat scan, kita nampak cecair warna hitam ni penuh dekat sini. Dan apa yang berbahaya adalah bila korang punya cecair warna hitam tu berterusan ada, kita takut sama ada sis tu mungkin kita takut dia pecah. Bahaya tau kalau sis ni pecah. Dan boleh jadi juga cecair itu daripada kanser. Korang nampak tak? Jadi that's why korang yang ada kerap sakit perut ni, bila kita buat scan ni kita tengok dah 11.6 dia punya size dia you all. 11.6 ni besar korang, besar. Siapa yang tak pernah buat TVS scan? Dekat kita ada buat promotion TVS scan. Kalau korang nak datang, nak promotion